Hari ni zaman orang sudah mula rasa lah dia buat, pasal apa saya tak boleh buat. Biasa, ni kena jaga-jaga. Kita hidup di zaman yang kita tengok ramai orang buat, akhirnya orang mengatakan siapa yang ramai follower, lalu dialah yang benar pada keseluruhannya. Ingat, kita hidup di zaman hari ni dia panggil social currency. Saya buat master saya alhamdulillah dalam bidang social media. Hari ni, tuan-tuan dan puan-puan, cukup banyak benda-benda yang ada di media sosial. Bila kita tengok, kita tak berhajat pun nak beli pada awalnya. Tapi kerana dia rajin naik iklan. Hari ni smartphone ni, tuan-tuan puan, dia makin smart. Kita sembang lelaki kita tak search pun. Bang, seronoknya kalau kita boleh pergi umrah. Contoh, kita sembang dengan suami kita tak tarik pun, tiba-tiba naik iklan umrah. Betul tak? Kita baru sembang kata nak beli baju kurung baru, tiba-tiba naik iklan baju kurung. Tak hajat pun nak beli asalnya. Tapi tiba-tiba duk tengok banyak sangat, tak apalah, add to cart. Tak bayar lagi pun. Nanti kan? Orang perempuan dia suka macam tu kan. Kalau buka akaun TikTok ni mungkin penuh senarai add to cart, tapi belinya belum. Tak apa. Nanti kan? Hari ni kita hidup di zaman yang kita tengok, kemudian kita rasa seronok juga kalau beli. Best juga. Akhirnya diterjemahkan melalui tindakan. Tu dia panggil hari ni teori Bandura. Teori social learning teori dia panggil. Hak kita tengok, hak tu lah akan membentuk siapa diri kita.